This is a video untuk top 5 ranking perfume Velixer. Let's go. Aku ada 6 jenis perfume daripada Velixer dan ini adalah top 6 favorite aku. Untuk nombor 6 iaitu Aphrodite. This one dia adalah lebih ke arah bauan feminin, bauan ke arah perempuan. Aku boleh rate untuk this perfume for diri aku sendiri 6.5/10 untuk Aphrodite. Nombor 5 adalah Persephone. This one dia more to like clean, soapy, tapi dia punya average SPL tu dia tak terlalu strong dan dia tak tahan lama. For this one dekat skin aku boleh dapat 5 jam something like that je. Because this is a fresh, soapy, clean perfume for Persephone. Aku boleh rate for this one is 7.5/10. Untuk nombor 4 pula iaitu Poseidon. This one aku boleh katakan a bit fresh tapi at the same time dia ada sweet sikit dan dia macam ada touch of Mandarin Orange for this one. Sangat sesuai for men, lelaki boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Aku boleh rate for this one is 7.5/10. Number 3 iaitu Concordia. Concordia ni dia version LV Symphony yang mampu milik. At the same time, this one dia more to smooth dan dia tak tajam sangat soapy, dia tak terlalu kuat sangat sampai sakit hidung, but this one more to smooth and senang pakai for your daily wear. Aku boleh bagi this one 8.5/10. Number 2 iaitu Uranus. This one adalah recreation daripada Meteore. Aku memang ada this one, tapi macam aku katakan, this one harga yang mampu milik, everyone boleh beli. Botol daripada segi presentation memang sangat-sangat cantik untuk kau nak collect this perfume lah. Aku boleh katakan this one is a very fresh dan at the same time this one dia ada macam bau bergamot and orange and dia ada macam touch of macam fruity sikit but this one. Aku memang suka for this one, aku bagi 9/10. And the last one is Icarus by Velixer. So this one adalah DNA Blue Talisman. For me, dengan compare dengan dia punya OG, this one dia lebih more to like fruity and dia touch of a bit musky. Tapi amazingly, bila aku pakai this perfume, aku boleh dapat 8 ke 9 jam solid dekat aku punya skin dan juga baju. Aku memang very recommend untuk orang nak cuba. Dan dikatakan this one Icarus pun adalah best selling item dekat Velixer. Paling ramai orang purchase this one. So guys, get yours now. Ciao.